Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izaina binti Jalil, Duta Guru Kohort 5, Ketua Panitia Matematik dan Guru Matematik mewakili kumpulan kami iaitu Azri binti Mat Kamarudin dan Wan Ezzatul Alili binti Wan Zainuddin daripada SMK Gombak Setir membentangkan amalan terbaik bertajuk meningkatkan minat dan penguasaan murid tingkatan 5 dalam subtopik cukai pendapatan. Bagi mata pelajaran matematik melalui amalan terbaik teknik poki bawah potong kira bayar. Projek ini melibatkan 17 orang murid tingkatan 5 di SMK Gombak Setir. Masalah utama yang dikenal-pasti ialah murid keliru membezakan elemen pengecualian dan pelepasan cukai serta gagal menyusun langkah pengiraan secara sistematik. Ini dibuktikan melalui ujian pra yang mencatatkan min skor hanya 12.35% dengan kadar kelulusan 0%. Rasiana teknik Pokibar diperkenalkan adalah untuk memudahkan konsep cukai yang kompleks kepada algoritma yang mudah diingat. Objektif utama kami adalah untuk meningkatkan kadar kelulusan kepada sekurang-kurangnya 80% dan memastikan murid mahir mengira cukai pendapatan secara manual mengikut langkah yang tepat. Inovasi kami menggunakan teknik Pokibar iaitu potong. Murid memotong atau menolak pengecualian cukai, pelepasan cukai daripada pendapatan kasar. Kira bermaksud murid mengira cukai dasar dan cukai atas baki berdasarkan jadual kadar cukai yang ditetapkan. Bayar, murid menentukan jumlah bersih yang perlu dibayar selepas menolak rebat dan zakat. Langkah sistematik ini memudahkan murid mengurus data kewangan yang kompleks dengan tepat. Melalui pemantauan berterusan dan bimbingan berfokus, putusan ujian pasca menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Min skor melonjak kepada 67.06% dengan 84.24% murid lulus, 15 daripada 17 murid dan 58.82% mencapai tahap cemerlang. Impaknya murid kini lebih yakin dan sistematik dalam pengiraan. Teknik Pokibar potong kira bayar sekaligus membantu murid menyusun algoritma pengiraan secara kronologi yang mengurangkan ralat dalam menentukan baki cukai yang perlu dibayar. Dari segi impak dalam kefahaman konsep, murid dapat membezakan dengan jelas antara proses memotong liability cukai, pelepasan dan membayar jumlah akhir setelah rebat. Manakala guru mempunyai modul PTP yang lebih terancang, lebih 80% murid memberikan respon positif terhadap kaedah ini. Sebagai langkah hadapan, kami mencadangkan pendidikan teknik Pokibar ke dalam bentuk aplikasi interaktif. Terima kasih. Hai, saya Danish Haikal. Teknik Pokibar ini adalah teknik yang digunakan untuk tajuk matematik tingkatan 5 bab 4 iaitu cukai pendapatan berasingan. Baik, sejujurnya saya sangat lemah dalam menguasai tajuk-tajuk matematik. Tetapi dengan adanya teknik ini, dengan mudah saya menguasai tajuk cukai pendapatan berasingan. Teknik Pokibar ini sangat membantu saya memahami dan menguasai tajuk cukai ini kerana urutan teknik menjawab yang kemas serta visual gambar yang menyeronokkan dan mudah diterima sebagai pelajar. Pada pendapat saya, teknik Pokibar ini 100% membantu dan wajar digunakan oleh pelajar untuk menguasai tajuk ini dengan mudah. Buktinya, saya yang lemah dalam matematik ini juga mampu menguasai tajuk cukai ini dengan mudah. Apatah lagi pelajar yang hebat yang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih.